4 tips penting untuk kaya dengan emas. Ramai orang nak kaya tapi tak semua tahu caranya. Jadi hari ini saya nak kongsikan 4 tips penting untuk bina kekayaan dengan emas, khususnya untuk yang serius nak ubah keuangan. Yang pertama, bina tabiat menabung secara konsisten. Nak kaya bukan dengan simpan banyak sekaligus, tapi dengan simpan secara konsisten walaupun hanya RM100 sebulan. Gunakan akaun Gap Public Gold, fleksibel, patuh syariah, boleh keluarkan emas fizikal bila dah cukup gram. Belajar ilmu keuangan dan emas. Jangan simpan sebab ikut orang, fahamkan fungsi sebenar emas sebagai pelindung nilai, aset fizikal bebas inflasi dan penyimpan kekayaan jangka panjang. Bila anda ada ilmu, kita yakin dan tak mudah gelabah bila harga turun naik. Explore peluang bisnes public gold. Simpan emas boleh jadi income pasif dengan bisnes public gold. Anda boleh jana komisen dan bina pendapatan yang boleh diwarisi. Ini sesuai untuk anda yang nak exit plan daripada kerja makan gaji atau rancang pencen awal. Yang keempat, masuk circle positif dan berjaya. Orang sekeliling mempengaruhi tindakan kita. Bila kita berkawan dengan 5 orang yang bijak urus duit dan simpan emas, kita akan jadi yang ke-6. Circle yang betul bantu kita kekal semangat, konsisten dan terus berkembang. Ingat, tak perlu tunggu duit banyak baru nak mula simpan emas. Mula simpan dulu baru duit jadi banyak. Public Gold dah bantu ramai orang jadi celik emas dan bebas keuangan. Kalau anda serius nak mula, DM saya dan saya akan bantu sebaiknya. Ingat, bukan emas yang buat kita kaya, tetapi ilmu. Ingat emas, ingat Public Gold.